Keajaiban 48 jam di Kuala Lumpur, pelajaran yang tidak diajar oleh sistem pendidikan terbaik dunia. Rakan-rakan, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Cikgu, adakah kami selama ini menerima pendidikan yang salah? Soalan ini diajukan kepada saya dengan air mata berlinangan oleh seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun dari sekolah elit Finland yang dibesarkan di bawah sistem pendidikan terbaik dunia. Selama 15 tahun saya terlibat dalam pendidikan antarabangsa, ini adalah pengalaman pertama saya. Sesuatu yang tidak terduga berlaku apabila 28 pelajar terbaik Finland dalam perjalanan pulang ke Helsinki dari lawatan pendidikan di Asia terpaksa membuat pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Malaysia, akibat taufan monsun yang melanda. Tahukah anda? Hanya dalam tempoh 48 jam selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia, pelajar-pelajar cemerlang yang sepanjang hidup mereka diajar bahawa pendidikan Nordik adalah yang terbaik di dunia, menjadi terdiam sepenuhnya. Daripada kejutan pertama di lapangan terbang, pemandangan luar biasa yang disaksikan di dalam komuter yang sesak, sehinggalah kepada penampilan menakjubkan rakan sebaya mereka di tengah malam di kota metropolitan Kuala Lumpur. Saya sangka Finland adalah yang terbaik di dunia. Tetapi negara maju yang sebenar adalah Malaysia. Pengakuan mengejutkan ini diungkapkan oleh Emilia, seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun, kepada wartawan dari negara asalnya. Pengakuan ini menggemparkan dunia pendidikan Finland. Apa sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapa mereka yang selama ini hanya mempercayai nilai-nilai Nordik mula memuji Malaysia setinggi-tingginya? Saya, seorang guru Malaysia, dengan pengalaman 15 tahun, akan menceritakan kisah 48 jam yang menakjubkan yang saya saksikan sendiri. Sebelum saya mulakan, sila tekan like dan langgan saluran ini. Sokongan anda akan memberi semangat kepada saya untuk berkongsi lagi kisah menakjubkan dari Malaysia. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Aminah binti Abdullah, telah berkhidmat sebagai guru di Sekolah Malaysia di Helsinki, Finland selama 15 tahun. Saya telah bekerja dalam sistem pendidikan Nordik dan menyaksikan dunia pendidikan di seluruh dunia, tetapi apa yang saya alami di KLIA pada musim luruh tahun lepas kekal sebagai memori paling berkesan sepanjang kerjaya saya. Pada hari itu, saya mengiringi sekumpulan pelajar istimewa dari Finland, 28 pelajar terbaik dari Akademi Antarabangsa Helsinki. Mereka berusia antara 16 hingga 17 tahun dan semuanya datang dari keluarga terkemuka Finland. Anak profesor universiti, anak pegawai kerajaan, anak doktor, mereka adalah calon elit yang diharapkan untuk memimpin masyarakat Finland pada masa hadapan. Barisan guru pengiring juga terdiri daripada ahli akademik yang terkemuka. Diketuai oleh Pengetua Markus Lauri-Ainen, semuanya adalah profesional pendidikan dengan ijazah kedoktoran. Tujuan lawatan ini adalah untuk meninjau lanskap pendidikan Asia Tenggara dan mengesahkan keunggulan sistem pendidikan Finland yang dikatakan terbaik di dunia. Jadual asal adalah untuk melawat Thailand, Vietnam dan Singapura, mempelajari jurang pendidikan antara negara maju dan negara membangun sebelum kembali ke Helsinki. Namun, taufan yang melanda secara tiba-tiba menyebabkan laluan Pasifik Utara ditutup sepenuhnya dan kami terpaksa mendarat kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, lapangan terbang antarabangsa yang paling selamat dan terdekat. Para pelajar bingung, kebanyakan daripada mereka hanya mengenali Malaysia sebagai negara yang terkenal dengan menara berkembar dan makanan yang pelbagai. Beberapa pelajar berkata, bukankah negara itu sebuah negara yang sistem pendidikannya ketinggalan dan berasaskan hafalan? Dalam pendidikan Finland, apabila merujuk kepada negara maju di Asia, tumpuan biasanya diberikan kepada Singapura, manakala Malaysia dianggap sebagai negara yang maju dalam teknologi tetapi sistem pendidikannya masih lama. Pengetua juga bimbang pada mulanya. Beliau risau akan kesulitan yang dialami pelajar akibat perubahan jadual mendadak, terutamanya bagaimana untuk menjelaskan situasi ini kepada ibu bapa pelajar cemerlang tersebut. Namun ketika menghampiri KLIA, situasi yang sama sekali berbeza daripada yang dijangka mula terselah. Komunikasi dari Menara Kawalan pantas dan tepat. Mereka memaklumkan bahawa protokol khas untuk kumpulan pelajar asing yang membuat pendaratan kecemasan telah disediakan dengan segera. Lebih mengejutkan, mereka turut memaklumkan bahawa kaki tangan darat yang boleh bertutur dalam bahasa Finland telah bersedia. Tahap respons ini jarang sekali dilihat, walaupun di lapangan terbang Helsinki. Biasanya, dalam situasi kecemasan yang mendadak, sokongan yang diterima hanyalah yang minimum, tetapi persiapan di KLIA berada pada tahap yang berbeza. Proses pendaratan juga berjalan lancar. Panduan yang diberikan tepat dan pergerakan di darat seolah-olah telah dirancang terlebih dahulu.
Semuanya diuruskan secara sistematik, seperti penerbangan yang telah dijadualkan. Tetapi kejutan sebenar bermula apabila kami melangkah masuk ke terminal lapangan terbang dan apa yang akan berlaku dalam tempoh 48 jam seterusnya akan mengubah sepenuhnya pandangan hidup 28 pelajar cemerlang ini. Saat melangkah ke terminal KLIA, ekspresi wajah pelajar-pelajar berubah. Walaupun sudah larut malam, lapangan terbang beroperasi seperti siang hari. Kaki tangan pembersihan sentiasa bekerja, pegawai bertugas sentiasa ada di kaunter informasi dan semua kemudahan berfungsi sepenuhnya. Betul ke ini lapangan terbang di Asia? Tanya Emilia Viljanen, seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun. Di lapangan terbang Helsinki, kebanyakan perkhidmatan dihentikan selepas jam 9 malam, jadi mereka terkejut dengan tahap perkhidmatan 24 jam ini. Panduan keimigresen juga mengagumkan. Walaupun sejumlah besar pelajar asing tiba secara tiba-tiba, kaki tangan sama sekali tidak panik. Sebaliknya, mereka segera mewujudkan laluan khas untuk kumpulan pelajar dan menyediakan kaki tangan penterjemah yang boleh bertutur dalam bahasa Finland. Perkhidmatan penterjemah adalah yang paling mengejutkan. Penterjemah bahasa Finland benar-benar ditempatkan di sana untuk mendengar dengan teliti situasi pelajar dan menawarkan sokongan terbaik. Pengetua Lauri Ainen sendiri kagum, menyatakan sukar untuk mendapatkan sokongan bahasa asing sebegini di lapangan terbang Helsinki. Beliau amat terkesan dengan sikap mereka yang menerangkan segala-galanya dengan perlahan, mengambil kira usia pelajar. Kami bukan sahaja memproses prosedur, tetapi juga menunjukkan keprihatinan untuk menenangkan pelajar asing yang cemas. Prosedur juga pantas. Kami menjangkakan prosedur kemasukan kecemasan yang rumit dan masa menunggu yang lama, tetapi semuanya diselesaikan dengan lancar. Kaki tangan membantu kami dengan baik dalam penyediaan pelbagai dokumen, justru halangan bahasa tidak menjadi masalah sama sekali. Lebih mengejutkan, mereka menawarkan diri untuk membantu menghubungi hotel kami yang asalnya ditempah di Helsinki. Panduan untuk penginapan kecemasan juga sempurna. Mereka mencadangkan beberapa hotel yang sesuai untuk pelajar di kawasan KLCC dan Bukit Bintang dan menerangkan ciri-ciri serta kelebihan setiap lokasi dengan terperinci. Mereka lebih mesra daripada kaki tangan lapangan terbang di Finland, kata Johan Emmy, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun, dengan rasa terkejut. Di Nordik, kaki tangan cekap, tetapi layanan yang begitu mesra jarang sekali dialami. Keajaiban berterusan di kawasan pengambilan bagasi. Kesemua 28 bagasi pelajar keluar dalam masa 15 minit. Skrin besar memaparkan status bagasi dalam masa nyata, menunjukkan dengan tepat bila bagasi dari penerbangan mana akan keluar. Memandangkan kelewatan bagasi sering berlaku di Finland, kecekapan ini amat mengagumkan pelajar. Semasa kami keluar dari lapangan terbang, kata-kata pengetua Lauri Ainen masih tersemat di hati saya. Saya telah menggunakan lapangan terbang di seluruh dunia selama 30 tahun, tetapi ini adalah respons kecemasan yang paling sempurna. Saya amat kagum dengan sistem yang menyediakan segala-galanya terlebih dahulu agar pengguna tidak berasa cemas langsung, terutamanya dalam situasi yang tidak dijangka. Mendengar perbualan pelajar di dalam bas menuju ke hotel, saya mula mempunyai pandangan baharu tentang Malaysia. Pada masa itu, saya sama sekali tidak menyangka betapa hebatnya kejutan yang akan dialami oleh pelajar-pelajar ini dalam tempoh 48 jam seterusnya. Kejutan sebenar yang pertama bermula dalam perjalanan ke hotel. Pemandangan Malaysia yang dilihat dari lebuh raya pada waktu malam dari KLIA menuju ke pusat bandar benar-benar mengubah jangkaan pelajar. Laut cahaya yang terbentang di kedua-dua belah lebuh raya dan skala bangunan yang tersusun rapi menyebabkan semua orang terpaksa melekapkan muka ke tingkap. Jarang sekali melihat bandar yang dirancang berskala sebesar ini, walaupun di Finland, kata pengetua, teruja. Beliau amat terkesan dengan ruang hijau yang ditempatkan secara sistematik di setiap kawasan serta harmoni antara kawasan perumahan dan komersial. Timbalan pengetua Anniken, seorang pakar dalam perancangan bandar, berkata, tidak kurang hebatnya berbanding dengan bandar Nordik, malah lebih canggih. Pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang apabila kami menghampiri kawasan KLCC. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, bandar terang benderang dan ramai orang berjalan dengan selesa. Apa yang paling mengejutkan adalah melihat wanita muda berjalan sendirian. Pemandangan wanita berjalan sendirian dengan selamat pada larut malam sukar ditemui di kawasan bandar di Finland. Negara ini betul-betul selamat, ya? Tanya Emilia, 17 tahun, dalam nada terkejut. Kejutan baharu menanti semasa pendaftaran masuk hotel. Kaki tangan meja depan bukan sahaja menyambut kami dalam bahasa Inggeris yang fasih, tetapi apabila menyedari kami adalah kumpulan pelajar, mereka segera menawarkan perkhidmatan terbaik.
Walaupun kami tiba larut malam, mereka memberikan maklumat terperinci tentang waktu sarapan keesokan harinya dan kemudahan berhampiran yang berguna. Tambahan pula, mereka memahami situasi kami yang tiba di Malaysia secara mengejut, lalu menyediakan maklumat pelancongan. Apa yang paling berkesan ialah perasaan mesra yang tulus. Kami merasakan kehangatan layanan yang melangkaui perkhidmatan komersial semata-mata. Melihat ekspresi wajah pelajar di dalam lift menuju ke bilik, saya dapat merasakan persepsi mereka tentang Malaysia berubah dengan pantas. Pelajar-pelajar yang beberapa jam sebelum itu menunjukkan rasa cemas tentang negara Asia yang ketinggalan, kini penuh dengan rasa ingin tahu dan harapan. Keesokan paginya, pengalaman Kuala Lumpur yang sebenar bermula dan kejutan yang akan dialami oleh pelajar-pelajar Finland ini jauh lebih hebat daripada hari sebelumnya. 48 jam yang akan mengubah pendidikan, masyarakat dan pandangan hidup mereka sedang bermula. Kira-kira jam 6 pagi keesokan harinya, beberapa pelajar bangun dan mula merungut kerana lapar. Saya buntu. Di Finland, mencari restoran yang buka seawal itu adalah tugas yang mustahil. Apabila saya bertanya di meja depan hotel, kaki tangan tersenyum dan menjawab, ada restoran Mamah Nasi Kandar 24 jam di bangunan sebelah. Ia sangat popular di kalangan pelajar. Saya terkejut mendengar bahawa ada restoran 24 jam. Itu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Finland. Saya pergi ke restoran Mamah Nasi Kandar itu bersama 7 orang pelajar. Pada jam 6.30 pagi, jalan sudah sibuk dengan orang ramai. Pekerja yang pergi bekerja, orang awam berjoging, dan orang yang keluar dari kedai serbaneka. Subuh di Helsinki diselimuti kesunyian, tetapi Kuala Lumpur sudah memulakan harinya. Apabila membuka pintu kedai, udara hangat dan bau makanan menyambut kami. Beberapa pelanggan sudah bersarapan. Seorang lelaki pertengahan umur makan sambil membaca surat khabar. Seorang wanita muda bekerja dengan komputer riba yang dibuka. Dan beberapa pekerja yang kelihatan letih seperti baru selesai shift malam. Sebaik sahaja melihat menu, pelajar terkejut. Harganya sangat murah. Nasi lemak hanya 3/0 ringgit, roti canai 1/50 ringgit. Jika ditukar kepada mata wang Finland, harganya sangat murah sehingga sukar dipercayai. Untuk mendapatkan makanan tahap ini di Helsinki, sekurang-kurangnya 15 euro diperlukan. Pelayan yang mengambil pesanan kami sama sekali tidak terkejut melihat kami sebagai warga asing. Beliau menerangkan menu dalam bahasa Inggeris dan mencadangkan hidangan yang mungkin sesuai untuk pelajar. Beliau juga memaklumkan bahawa tahap kepedasan boleh dikurangkan bagi pelajar yang tidak tahan pedas. Kelajuan hidangan disajikan juga menakjubkan. Kurang dari 5 minit selepas memesan, semua hidangan dihidangkan di atas meja. Nasi lemak, roti canai, mi goreng mamak. Pelajar separuh ingin tahu, separuh bimbang melihat makanan Malaysia yang pertama kali dilihat. Tetapi sebaik sahaja merasainya, ekspresi mereka berubah. Nasi lemak adalah yang paling mengejutkan. Walaupun kelihatan ringkas, rasanya sama sekali berbeza. Nasinya penuh rasa santan dan gabungan sambal yang pedas manis itu sempurna. Johan, seorang pelajar lelaki, menghabiskan 2 hidangan roti canai dalam sekelip mata. Tidak mungkin mendapatkan makanan yang begitu lazat dengan harga ini di Finland, katanya, teruja. Reaksi pelajar yang makan mi goreng juga melucukan. Pada mulanya mereka suka menggunakan chopstick, tetapi mereka cepat membiasakan diri. Mereka segera meniru cara menghirup kuah panas sambil berbunyi. Pelayan tersenyum dan memuji, cara makan kamu bagus, seronok melihat kamu berselera. Semasa membayar, kami terkejut lagi. Walaupun 7 orang makan sehingga kenyang, jumlah keseluruhannya tidak sampai 70,000 setro. Jika ditukar kepada euro, ia kira-kira 15 euro. Jika makan makanan tahap yang sama di Finland, sekurang-kurangnya 70 euro diperlukan. Juruang mengira baki dengan tepat dan berkata, sila datang lagi. Beliau bertanya sama ada makanan Malaysia menepati selera kami dan mencadangkan menu lain yang disyorkan. Layanan mesra seperti ini jarang dialami di restoran Finland. Apabila keluar dari kedai, pelajar-pelajar kagum. Makanan pun sedap, murah dan layanan pun bagus, kata Emilia. Seorang pelajar lain berkata, apabila pulang ke Finland, saya akan rindu roti canai. Di jalan, sudah masuk waktu puncak, orang ramai bergerak pantas tetapi ketertiban dikekalkan. Di lintasan pejalan kaki, semua orang mematuhi isyarat lampu dan pejalan kaki serta penunggang basikal bergerak secara harmoni. Ia berbeza dengan pemandangan komuter pagi yang lebih huru-hara di Helsinki. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di kedai serbaneka kerana pelajar mahu membeli makanan ringan. Apabila masuk ke dalam kedai serbaneka, kejutan lain menanti.
Walaupun masih pagi, kedai serbaneka itu bersih seperti gedung membeli belah dan penuh dengan barangan. Yang paling menakjubkan adalah kepelbagaian perkhidmatan yang boleh dilakukan di kedai serbaneka. Selain membeli makanan, kami boleh menghantar bungkusan, membayar bil utiliti dan menggunakan ATM bank. Kedai serbaneka di Finland hanya menjual barangan runcit ringkas, tetapi kedai serbaneka di Malaysia, seperti gedung membeli belah mini. Setiap pelajar memilih makanan ringan kegemaran mereka. Mereka melihat makanan ringan dan minuman Malaysia dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka amat berminat dengan minuman kotak berbentuk unik yang tidak pernah dilihat di Finland. Kami kagum lagi di kaunter pembayaran. Proses pembayaran sangat cepat dan juruang sangat mesra. Mereka sama sekali tidak menunjukkan wajah tidak senang melihat kami sebagai warga asing, malah menyapa dalam bahasa Inggeris dan mengucapkan, "Selamat datang ke Malaysia." Apabila keluar dari kedai serbaneka, Johan berkata, Malaysia adalah negara yang mudah 24 jam. Hebatnya kita boleh dapatkan apa sahaja yang diperlukan pada bila-bila masa. Di Finland, kebanyakan kedai tutup pada hari Ahad, tetapi Malaysia betul-betul berbeza. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami juga terkejut dengan kebersihan bandar. Tiada sampah berselerak, semuanya bersih. Kami dapat melihat pekerja pembersihan bekerja seawal pagi. Seluruh bandar bergerak seperti satu organisma hidup. Di Helsinki, hanya kawasan pelancongan sahaja yang bersih, manakala kawasan perumahan sering kotor, tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila sampai di lobi hotel, pelajar-pelajar lain sudah bangun. Mereka bertanya ke mana kami pergi. Apabila kami bercerita tentang sarapan pagi, semua orang berasa cemburu. Mereka meminta untuk dibawa bersama pada waktu seterusnya. Begitulah berakhirnya pagi pertama di Malaysia. Hanya dalam beberapa jam, ekspresi wajah pelajar-pelajar berubah sepenuhnya. Wajah cemas telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu dan keseronokan. Pada masa itu, kami sama sekali tidak menyangka betapa hebatnya pengalaman yang akan menyusul dan mengubah nilai-nilai mereka. Pada jam 9 pagi, kami memulakan penjelajahan Kuala Lumpur yang sebenar bersama pelajar. Destinasi pertama adalah KL Sentral. Saya mahu mereka merasai sendiri pengangkutan awas awam Malaysia. Sebaik sahaja melangkah masuk ke stesen KL Sentral, ekspresi wajah pelajar-pelajar mula berubah. Eskalator dipasang menggantikan tangga, jadi kami tidak perlu membawa beg berat. Tambahan pula, lift dipasang di mana-mana, menunjukkan reka bentuk tanpa halangan yang menyeluruh. Metro di Finland meninggalkan kesan lama dan gelap, tetapi sistem MRT, LRT Kuala Lumpur moden dan terang. Ia bersih dan pencahayaan yang mencukupi. Semasa turun ke bawah, mereka kagum dengan kebersihan stesen. Lantai dan dinding diuruskan dengan baik, tanpa sebarang grafiti atau kerosakan. Papan tanda panduan dipasang di mana-mana, dengan dua bahasa Malaysia dan Inggeris, memudahkannya untuk digunakan oleh warga asing. Apabila tiba di platform, keadaan agak sesak kerana waktu puncak, namun, di sebalik kesesakan itu, terdapat ketertiban yang menakjubkan. Semua orang beratur secara semula jadi dalam dua barisan, mengikut panduan kedudukan menaiki yang dilukis di lantai platform. Pemandangan seperti ini tidak pernah dilihat di Finland, kata Pengetua Lauri Ainen. Di Helsinki, orang ramai sering berasa-asa untuk masuk dahulu. Apabila kereta api tiba, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Apabila pintu dibuka, orang ramai berpecah kepada dua sisi, memberi ruang untuk penumpang keluar. Setelah semua penumpang keluar, mereka mula menaiki dengan tertib. Semua orang mematuhi adab ini secara semula jadi, tanpa diajar oleh sesiapa. Emilia bertanya kepada saya, siapa yang mengajar peraturan ini? Saya menerangkan, tiada siapa yang mengajar. Ia adalah budaya yang dipelajari secara semula jadi oleh kanak-kanak di Malaysia sejak kecil. Dia sangat kagum. Apabila masuk ke dalam kereta api, mereka kagum dengan tahap keselesaan, tempat duduk selesa dan pemegang tangan diletakkan pada pelbagai ketinggian supaya orang yang rendah tidak mengalami kesulitan. Yang paling berkesan adalah kebersihan. Tiada sampah di lantai dan tempat duduk diuruskan dengan baik. Duduk di tempat duduk dan melihat sekeliling, kami menyaksikan pemandangan yang paling menyentuh hati. Di stesen berikutnya, seorang wanita tua dengan tongkat menaiki kereta api. Serta-merta, beberapa penumpang berdiri untuk menawarkan tempat duduk. Wanita tua itu mengucapkan terima kasih dan duduk. Melihat pemandangan ini, Johan, 16 tahun, bergenang air mata. Kebaikan hati yang spontan seperti ini jarang dilihat di Finland, katanya. Suasana di dalam kereta api juga mengagumkan. Walaupun ramai orang, keadaan senyap.
Tiada siapa yang bercakap kuat di telefon atau membuat bising. Kebanyakan mereka menghabiskan masa dengan senyap sambil melihat telefon pintar atau membaca buku. Mereka amat terkejut apabila melihat remaja sebaya mereka sedang belajar di dalam kereta api. Mereka membuka buku latihan dan kamus, belajar dengan bersungguh-sungguh. Di Finland, jarang sekali melihat pelajar belajar di pengangkutan awam. Pelajar-pelajar itu sangat rajin, kata Emilia, kagum. Pelajar Finland lupakan pelajaran sebaik sahaja sekolah tamat, tetapi pelajar Malaysia berbeza. Kami terkejut lagi apabila tiba di stesen pertukaran. Walaupun struktur yang kompleks di mana beberapa laluan bersilang, papan tanda panduan sangat jelas dan kami tidak tersesat. Peta laluan berkod warna, maklumat terperinci setiap pintu keluar dan maklumat kemudahan sekeliling semuanya direka bentuk untuk difahami secara intuitif. Apabila tiba di stesen Bukit Bintang dan keluar ke permukaan, pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapan kami. Persimpangan Bukit Bintang yang terkenal. Pelajar terdiam melihat ratusan orang berjalan pada satu masa. Namun, walaupun kelihatan huru-hara, sebenarnya terdapat ketertiban yang sempurna. Orang ramai bergerak secara semula jadi tanpa bertembung, semua bergerak dengan cekap ke destinasi masing-masing. Inilah simbol Malaysia, kata Pengetua Laurie Ainen. Keharmonian dalam kepelbagaian, kebebasan individu dan ketertiban kolektif diimbangi dengan sempurna. Berjalan di sekitar bandar, pelajar-pelajar membuat penemuan baharu satu demi satu, kebersihan bandar, kepelbagaian kedai dan yang paling utama, keramahan orang ramai. Apabila kami tersesat, orang Malaysia yang lalu lalang dengan senang hati menunjukkan jalan dalam bahasa Inggeris. Apabila singgah di kedai buku, pelajar-pelajar terkejut. Kedai buku gergasi dengan beberapa tingkat dan sejumlah besar buku tersusun rapi. Walaupun pada hari bekerja, ramai orang membaca buku. Orang Finland juga suka membaca, tetapi tidak seperti ini, kata Emilia. Keinginan orang Malaysia terhadap ilmu sangat menakjubkan. Semasa berehat di kafe, pelajar-pelajar membincangkan pengalaman hari itu. Kami diajar bahawa pendidikan Finland adalah yang terbaik di dunia, tetapi melihat Malaysia, timbul keraguan, kata Mati Laitinen, 17 tahun. Pelajar Malaysia belajar di dalam kereta api. Kami lupakan pelajaran sebaik sahaja sekolah tamat, tambah Johan. Pada sebelah petang, kami menuju ke Petaling Street pusat bandar lama. Saya mahu menunjukkan kepada mereka pusat budaya muda. Mereka terkejut dengan suasana sibuk di Petaling Street. Namun, di sini juga ketertiban dikekalkan. Apa yang paling berkesan adalah pada waktu malam. Walaupun sudah melepasi jam 9 malam, ramai gadis sekolah menengah pulang ke rumah sendirian dengan selamat. Pelajar membeli belah di kedai serbaneka dan pulang dari kelas tuition. Di Finland, keluar pada waktu malam dianggap berbahaya, tetapi di Malaysia, ia adalah pemandangan biasa. Saya tidak percaya, kata Emilia kepada saya. Gadis sebaya kami berjalan sendirian pada jam 10 malam, itu sama sekali tidak dapat dibayangkan di Finland. Apabila singgah di kedai serbaneka, ada penemuan baharu lagi. Pembantu kedai shift malam adalah seorang wanita muda awal 20-an, tetapi dia sama sekali tidak kelihatan bimbang. Pelajar-pelajar tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka kerana dia bekerja sendirian sehingga larut malam. Di Finland, jarang sekali wanita bekerja sendirian pada waktu malam, kata Pengetua Laurie Ainen. Tahap keselamatan sosial sebegini jarang dilihat, walaupun di Nordik. Pada pagi hari kedua, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Emilia tiba-tiba tidak sihat dan rebah. Mungkin gabungan usia 17 tahun dan tekanan persekitaran yang asing. Pelajar lain dan saya keliru bagaimana untuk menangani kecemasan di negara asing. Saya segera menghubungi 999. Perkara yang menakjubkan ialah operator bertindak balas dalam bahasa Inggeris dan mengatakan akan menghantar ambulans selepas mendapat lokasi tepat. Kurang daripada 5 minit, ambulans tiba. Walaupun berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur yang sesak, kelajuan respons ini menakjubkan berbanding sistem kecemasan Finland. Profesionalisme paramedik sangat menakjubkan. Sebaik sahaja tiba di lokasi, mereka segera menilai keadaan pesakit dan memulakan rawatan kecemasan yang sesuai. Mereka mengambil kira bahawa pesakit adalah seorang wanita muda, tetapi rawatan yang diperlukan dilakukan dengan tepat. Salah seorang paramedik menjelaskan keadaan dalam bahasa Inggeris ringkas yang menenangkan kami. Tidak mengapa, kami fikir ia dehidrasi ringan. Kami akan bawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Peralatan di dalam ambulans juga adalah yang terkini. Mereka dapat memantau keadaan pesakit secara berterusan semasa dalam perjalanan dan peralatan untuk rawatan kecemasan lanjutan tersedia jika diperlukan. Hubungan dengan hospital juga telah dibuat dan sebaik sahaja tiba, rawatan segera boleh dimulakan.
Kejutan baharu bermula sebaik sahaja kami tiba di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Bilik kecemasan sesak tetapi teratur dengan sempurna. Setiap kawasan dibahagikan dengan jelas dan aliran pesakit direka bentuk dengan cekap. Layanan di kaunter pendaftaran juga mengagumkan. Terdapat kaunter khas untuk pesakit asing dan kaki tangan bertindak balas dalam bahasa Inggeris yang fasih. Mereka memberikan maklumat terperinci tentang prosedur yang berkaitan dengan insurans perubatan Finland. Sistem sokongan untuk warga asing sebegini jarang dilihat di Hospital Helsinki. Semasa menunggu, jururawat memeriksa keadaan Emilia secara berkala. Kami merasakan keprihatinan mereka untuk menjelaskan situasi secara terperinci bagi meredakan kebimbangan pelajar lain. Apabila pemeriksaan bermula, kami kagum dengan profesionalisme doktor. Beliau mengambil kira keadaan psikologi pesakit muda dan mendengar gejala dengan teliti. Ujian juga pantas. Keputusan ujian darah keluar dalam masa 30 minit. Diagnosis tidak serius. Ia adalah keletihan perjalanan dan dehidrasi ringan yang boleh pulih dengan rehat dan pengambilan air yang mencukupi. Namun doktor menasihatkan pemerhatian selama beberapa jam untuk langkah berjaga-jaga. Dalam perjalanan untuk mengambil ubat dengan preskripsi, kami mempunyai pengalaman yang menyentuh hati lagi. Ahli farmasi mengambil kira usia pesakit dan gejala dan menerangkan secara terperinci cara pengambilan ubat dan kesan sampingan. Beliau juga mencetak arahan penggunaan ubat dalam bahasa Inggeris. Semasa membayar, terdapat kejutan terakhir. Walaupun termasuk pemeriksaan kecemasan, ujian, preskripsi dan ubat, kosnya adalah kira-kira separuh daripada kos perubatan Finland. Tiada caj tambahan dikenakan kerana kami adalah pesakit asing. Apabila keluar dari hospital, Pengetua Laurie Annan berkata, kami bangga bahawa sistem perubatan Finland juga cemerlang, tetapi perkhidmatan perubatan Malaysia secara keseluruhannya menakjubkan. Terdapat banyak perkara yang perlu dipelajari, terutamanya keprihatinan terhadap warga asing dan sistem yang cekap. Melalui pengalaman perubatan ini, persepsi pelajar terhadap Malaysia semakin mendalam. Mereka menyedari bahawa bukan sahaja kemajuan teknologi dan kecekapan, tetapi keprihatinan terhadap manusia juga terserap dalam setiap sudut masyarakat. Pada sebelah petang, keadaan Emilia pulih dan kami memutuskan untuk meneroka Kuala Lumpur dengan bersungguh-sungguh. Kami mula menuju ke sekitar KLCC. Berjalan di kawasan perniagaan KLCC, pelajar-pelajar memerhatikan budaya pekerja profesional Malaysia. Semua orang sangat sopan, kata Johan. Walaupun sibuk bekerja, mereka dengan senang hati menunjukkan jalan kepada kami, warga asing. Kami makan tengah hari di sebuah restoran nasi kandar berhampiran dengan kawasan itu. Pelajar-pelajar kagum dengan kepelbagaian lauk pauk dan rasa yang kaya. Inilah makanan Malaysia yang sebenar, kata Emilia. Sama sekali berbeza dengan restoran makanan Asia di Finland, pelajar-pelajar terkesan dengan kemahiran dan tumpuan tukang masak yang cekap dan pantas. Mereka dapat merasakan kebanggaan tukang masak yang tersemat dalam setiap hidangan. Inilah semangat Malaysia boleh yang sebenar, kata Pengetua, kagum. Selepas itu, kami melawat Petrosains di KLCC. Belajar tentang perkembangan sains dan teknologi Malaysia, pelajar-pelajar mula memahami hasil sistem pendidikan Malaysia. Gabungan teori dan praktikal yang sempurna, kata Mati, kagum. Pada sebelah malam kami menuju ke Masjid Negara, Taman Botani Perdana. Kami mahu mereka mengalami budaya tradisional Malaysia. Pelajar-pelajar kagum dengan suasana damai di masjid dan keindahan Taman Botani Perdana. Teknologi moden dan budaya tradisional wujud bersama secara semula jadi, kata Emilia. Berjalan di sekitar kawasan Tugu, kami melihat hasil kraf tradisional, melihat tukang kraf bekerja secara langsung. Pelajar-pelajar merasakan kedalaman budaya Malaysia. Di Finland, jarang sekali generasi muda mewarisi kemahiran tradisional seperti ini, kata Pengetua. Pada waktu malam, kami kembali ke KLCC dan menikmati pemandangan malam. Pelajar-pelajar terdiam melihat pemandangan Kuala Lumpur dari tempat tinggi. Saya tidak percaya begitu ramai orang tinggal di satu bandar, tetapi ia begitu teratur, kata Johan. Pada pagi terakhir, pelajar-pelajar bangun awal untuk penjelajahan Kuala Lumpur yang terakhir. Mereka melawat Taman KLCC dan kagum dengan ruang hijau yang subur di tengah-tengah bandar. Keseimbangan ideal antara pembangunan bandar dan pemeliharaan alam sekitar, kata Mati. Di kawasan Loyat Plaza, mereka mengalami budaya teknologi Malaysia. Daripada gadget elektronik terkini hingga ke barangan anime, komik, mereka terkejut dengan kepelbagaian budaya pop Malaysia. Ia adalah dunia unik di mana teknologi dan budaya bergabung, kata Emilia, kagum. Kami makan tengah hari di restoran Kopi Tiam yang menyajikan makanan berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan. Pelajar-pelajar terkejut dengan keseimbangan kualiti dan harga yang menakjubkan.
keseimbangan kualiti dan harga yang tidak dapat dibayangkan di Finland, kata pengetua. Pada jam 2 petang, tiba masanya untuk menuju ke KLIA dengan berat hati. Di dalam kereta api, pelajar-pelajar mengimbas kembali pengalaman 48 jam mereka. Nilai-nilai kami telah berubah sepenuhnya, kata Johan. Kami percaya pendidikan Finland adalah yang terbaik, tetapi melihat Malaysia, kami sedar banyak perkara yang perlu dipelajari, tambah Emilia. Walaupun tiba di KLIA, kekaguman pelajar berterusan. Mereka kagum dengan layanan kaki tangan yang sopan sehingga saat prosedur pelepasan imigresen. Perkhidmatan yang sempurna dari awal hingga akhir, kata Mati. Semasa menunggu di pintu pelepasan, pelajar-pelajar melihat semula gambar-gambar di Malaysia. Saya pasti akan tunjukkan kepada keluarga dan ceritakan tentang Malaysia, kata Emilia. Saya mahu belajar di Malaysia pada masa hadapan, kata Johan. Apabila pesawat berlepas dan pemandangan Kuala Lumpur semakin menjauh dari tingkap, pelajar-pelajar bergenang air mata. Selamat tinggal Malaysia, kami pasti akan kembali, bisik seseorang. Saya juga, melalui 48 jam ini, menyedari semula kehebatan Malaysia. Berbanding dengan pengalaman 15 tahun saya bekerja di Finland, sistem sosial Malaysia dan kekayaan hati rakyatnya adalah sesuatu yang istimewa. Sebaik sahaja tiba di Helsinki, pelajar-pelajar segera mula bercerita kepada keluarga dan rakan-rakan tentang pengalaman mereka di Malaysia. Ibu bapa yang menjemput mereka di lapangan terbang terkejut dengan keterujaan anak-anak mereka. Ayah, Malaysia adalah negara yang sangat hebat, kata Emilia kepada bapanya. Ia sama sekali berbeza dengan apa yang kami pelajari, kata Johan. Perubahan besar berlaku seminggu selepas pulang. Gambar dan video Malaysia yang dimuat naik oleh pelajar di media sosial menjadi tular di kalangan remaja Finland. Terutamanya, video pelajar Malaysia belajar di dalam kereta api telah ditonton lebih daripada 100,000 kali. Banyak komen diterima yang mengatakan bahawa kita perlu mempertimbangkan semula sama ada pendidikan Finland benar-benar yang terbaik di dunia. Ramai juga yang menyuarakan bahawa kita patut mencontohi sikap belajar pelajar Malaysia. Di sekolah juga, ia mendapat reaksi besar. Pengetua Lauri Ainan melaporkan tentang sistem pendidikan Malaysia di Jawatan Kuasa Pendidikan dan ia menarik minat yang besar. Malaysia mula diberi perhatian sebagai sistem sosial yang ideal yang mencapai keseimbangan antara kecekapan dan kemanusiaan. Media Finland turut bertindak. Helsingin Sanomat menyiarkan artikel khas bertajuk Kuasa Pendidikan Malaysia yang ditemui oleh pelajar Finland yang mendapat sambutan hebat. Perubahan berlaku di kalangan ibu bapa juga. Bilangan pelajar yang ingin belajar di Malaysia meningkat mendadak dan pendaftar kelas bahasa Malaysia meningkat 5 kali ganda. Acara di Pusat Kebudayaan Malaysia sentiasa penuh. 3 bulan kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. 12 daripada 28 pelajar itu menyatakan hasrat untuk melawat Malaysia lagi dan mereka sebenarnya merancang perjalanan ke Malaysia bersama keluarga mereka. Emilia meyakinkan ibu bapanya dan menyertai program pembelajaran Malaysia selama 2 minggu semasa cuti musim panas. Johan mula mempertimbangkan dengan serius untuk belajar di Universiti Malaysia semasa kemasukan universiti. Universiti Finland juga bagus, tetapi saya mahu mendapatkan pendidikan sebenar di Malaysia, katanya kepada ibu bapanya. Pengetua Lauriainen juga menunjukkan perubahan. Beliau mencadangkan penyelidikan sistem pendidikan Malaysia kepada Kementerian Pendidikan Finland dan keputusan telah dibuat untuk menghantar delegasi kajian rasmi. Beliau berkata, terlalu banyak yang perlu kita pelajari. Setahun kemudian, saya menerima berita yang lebih menakjubkan. Akademi Antarabangsa Helsinki menjalin kerjasama dengan sebuah sekolah menengah swasta di Kuala Lumpur. Mereka merancang untuk mengadakan pertukaran pelajar bersama setiap tahun. Sebagai perintis program ini, 15 pelajar termasuk Emilia dan Johan dijadualkan belajar di sana selama 3 bulan. 48 jam itu mengubah hidup saya, kata Emilia. Kini, demam kajian Malaysia melanda Finland. Kaedah pendidikan Malaysia diperkenalkan di banyak sekolah dengan tumpuan terutamanya pada peningkatan keupayaan pembelajaran kendiri pelajar. Saya sendiri kerap memberi ceramah tentang sistem pendidikan Malaysia di institusi pendidikan Finland. Saya menjelaskan bahawa ciri-ciri pendidikan Malaysia adalah gabungan harmoni antara teknologi dan kemanusiaan, keseimbangan antara kecekapan dan keprihatinan, dan integrasi antara pertumbuhan individu dan pembangunan sosial. 48 jam yang tidak sengaja itu membawa perubahan besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Kini, setiap bulan, delegasi kajian pendidikan dari Finland melawat Malaysia dan ramai peserta pulang dengan mengalami kekaguman yang serupa. Perubahan jangka panjang peserta adalah yang paling berkesan.
Selepas pulang, sikap belajar mereka jelas berubah. Masa belajar kendiri meningkat dan keprihatinan terhadap orang lain semakin mendalam. Emilia kini belajar hubungan antarabangsa di Universiti di Kuala Lumpur. Beliau berkata, beliau mahu menggunakan semangat keprihatinan yang dipelajari di Malaysia sebagai jambatan antara kedua-dua negara pada masa hadapan. Johan mengambil jurusan Bahasa dan Budaya Malaysia di Universiti Finland dan matlamatnya adalah untuk bekerja di Malaysia pada masa hadapan. Beliau berkata, beliau mahu mencipta model baharu yang menggabungkan budaya kerja Malaysia dan reformasi cara kerja Nordik. Pengetua Lauri Ainen kini aktif sebagai Ketua Projek Penyelidikan Malaysia di Kementerian Pendidikan Finland. Beliau berkata, terdapat banyak perkara yang perlu kita pelajari daripada Malaysia dalam pendidikan. Saya sendiri, melalui pengalaman ini, menyedari semula nilai sistem pendidikan Malaysia. Saya sedar bahawa berbanding dengan pengalaman 15 tahun saya bekerja di Finland, pendidikan Malaysia mempunyai unsur istimewa yang dipanggil pendidikan hati. Kini saya bekerja sebagai penyelaras pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya mengiringi ratusan pelajar Finland ke Malaysia setiap tahun dan semuanya pulang dengan mengalami kekaguman yang sama. Apa yang paling berkesan ialah matlamat hidup pelajar berubah secara drastik melalui pengalaman di Malaysia. Mereka mula memikirkan tentang sumbangan kepada masyarakat secara keseluruhan, bukan sekadar mencari kejayaan individu. Pendaratan kecemasan akibat taufan itu sememangnya sesuatu yang tidak dijangka, namun ia mengubah kehidupan 28 remaja cemerlang, malah memberi kesan besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya masih ingat hari itu ketika menunggu pesawat di lapangan terbang, ekspresi wajah pelajar yang penuh kebimbangan dan senyuman mereka yang bercahaya, penuh harapan dan kekaguman 48 jam kemudian. Kekuatan sebenar Malaysia bukan hanya pada teknologi canggih atau sistem yang cekap. Ia terletak pada hati yang menghargai manusia, keprihatinan terhadap orang lain dan budaya yang menghargai keharmonian masyarakat secara keseluruhan. Saya berharap lebih ramai remaja Finland akan mengalami wajah Malaysia yang sebenar pada masa hadapan dan pengalaman itu akan memperkayakan kehidupan mereka dan mengeratkan lagi hubungan baik antara kedua-dua negara. Kisah 48 jam yang bermula secara tidak sengaja kini menjadi jambatan besar yang menghubungkan kedua-dua negara. Saya belajar di Malaysia bahawa pendidikan bukan sekadar mengajar ilmu, tetapi juga memupuk hati. Sekian sahaja cerita hari ini. Bagaimana kisah menakjubkan ini tentang pelajar sekolah elit Finland yang mendarat kecemasan di Malaysia akibat taufan dan mengubah pandangan hidup mereka dalam 48 jam. Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak-watak dalam cerita ini. Disampaikan oleh Stesen Kekaguman. Jika anda menyukai cerita ini, sila tekan like dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.